Kita dah sampai second destination. Dekat mana bang? Genting Highland. Genting Highland, Genting Premium Outlet. So kalau korang tengok kita punya episod yang sebelum ni, kita pergi makan dekat Udang Galah Lubuk Hantu. So dekat Bentong tempat tu, lokasi kedai dia. So on the way perjalanan balik tu, kita singgah lah ke JPO ni. Kita ambil angin sikit. Memandangkan dia berlepas hujan dekat sini kan, dia berjerubu. So kita nak berjerubu. Jerabu. Berjerubu ke berjerubu? Jerabu. So kita nak ambil angin-angin sejuk dekat sini kan. Mami mana? Mami! Mami kau dah tukar dia punya kasut sukan dia. So senang dia nak berjalan kejap lagi. Kenangan dekat sini apa bang? Yang rosak ni. Terjatuh. Macam mana yang boleh rosak pula? Dia jatuh daripada poket hoodie tu. Jatuh pada poket? Jatuh kat mana? Tak, Daddy tak tahu pun. Dia tahu. Dia tahu. Handphone jatuh? Dia dibuat-buat lupa. Mana dia ingat dek. Bye-bye kakak. Kakak tak ada lah hari ni. Ana! Oh nak ikut? Sekarang kena buang. Oh nak kena buang. Rugi lah nak makan udang buang. Mentang-mentang lah tadi kita makan sampai 2 pinggan udang galah, bertambah-tambah makan. So proses membuang lah ni. So aku tengah kena sidai ni. Selesai? Selesai. Buang apa? Buang air ke? Buang batu? Buang air. Buang air, okey? Break. Break. Buang Akhirnya sampai juga lagi kita orang ke JPO ni. Padahal kita baru je sampai last month dekat sini. Akak kau memang suka layan sejuk-sejuk, vibe sejuk. So kita layan nak kejap vibe sejuk dekat sini kat JPO ni. Kita malas lah nak naik sampai ke atas kat First World tu kan. So kita dapat lepak-lepak kat sini pun dah okey. You buat apa dek? Jangan mandi pula. Mentang-mentang lah pakai baju panas. Dia macam dah prepare tau nak pergi ke Genting. Ni pakai baju nipis. Apa aktiviti kita nak buat kat sini? Abang? Ada kena ambil angin sejuk. Ambil angin sejuk je. Nak makan dah kenyang dah. Tadi makan dekat Udang Galah Lubuk Hantu. So on the way balik kita singgah lah kejap ke Genting ni. Tapi kita tak sampai atas. Sekarang ni jalan tengah jam. Oh, kalau kita nak balik sekarang pun jalan tengah jam. So kita santai-santai dulu lah. Satu destinasi. Kita santai-santai dulu kat sini. Daripada jam petang. Hello. How are you? Handsome boy. Jadi sekarang kita nak buat apa? Itu je. Sekarang. Jalan-jalan je. Jalan-jalan je. Sejuk. Jalan-jalan je? Tak. Ada beli-beli. Jom. Beli apa? Beli apa-apa. Contoh? Nak beli apa? Ke sana kita fikir lah. Dah sampai dah. Nak fikir apa? Ni lah tempatnya. Kita sampai tempat kita jumpa benda berkenan. Kita beli apa? Contoh? Contoh. Sekarang kita bergerak tanpa arah tau. Kita bergerak tanpa tujuan. Kita datang di sini tapi kita tak tahu apa kita nak buat. Kita masuklah kedai. Nak makan dah kenyang. So kita lepak keras je lah kat sini. Dia 300 standar dia beli seluar. Seluar berapa? Seluar RM5.50. Mana keluar? Ada cari lah kat Premium Outlet kat sini mesti ada barang ni. Kita beli seluar. Seluar murah-murah. Lepas tu kita mandi dia. Lata Iskandar. Tahu tak dekat mana? Itu dekat Cameron Island. Ini Genting Island dek. Mana Cameron? Malu dia. Dia lagi suka air daripada you all semua. Kita cek kopi lah. Kita cek kopi. Jom. Kita cek air. Sayang, dia pergi coach pula. Nak pergi shopping. Ni apa lah orang panggil lah? Gotong Raya. Gotong Jaya. Abiang? Careful. Terbang kejap lagi. Nice view.
Petang-petang ni kita tengoklah nanti. Ada nampak sunset tak? Sana nampak lah sunset. What? Kita pergi Kia Farm. Pergi mana, Dek? Kia Farm. Ada haiwan-haiwan. Kia Farm game tu. Ladang strawberry. Alamak, lupa lagi. Ladang strawberry. Ni kat kamera ni. Vision ship. Next month kita pergi kamera. Salah tempat ni. Nah, bapa saya selalu nak berdiri di atas TV. Saya lupa follow. Okey, badan pun dah sejuk. Duduk terkija-kija kat luar ni kan. Kita cek kopi lah. Kita cek kopi pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula kan. Pula. Okey. Tu dia. Oi, ramai. Habis 2 cawan cukup lah yang kita share. Kita dah kenyang dah. Asyik makan je. Make it tu. So I sit down first You buy for me Okay? Alright. Kan tak ada. Tak ada aku sibang letak sini je. Tu kan ada orang duduk. Aku memang kalau mood tak ada rasa mood nak shopping kan, tak adalah pun nak pergi shopping. So hari ni memang kita datang tempat shopping. Kita tak ada niat pun nak shopping lah. Kita datang sini nak layan-layan sejuk, nak minum-minum kopi, lepas tu kita turun. Kita tengoklah apa aktiviti yang kita boleh buat dekat sini. Rambut you dah panjang lah bang. So ada kata-kata ini. Apa kata-kata pantun ke? Ada? Tak ada pantun. Nak baca doa ke? Tak ada. Ai, ramalah pula daripada tadi dia beratur, tak tiba-tiba lagi turn. Oh, pindah tempat pula. Okey, jom. Oh, ada pot baik lah. Tu. Okey, jom. Itu bukan. Itu sharing is caring. Oh, ni. Okey. Oh, akak kau ajak duduk luar tu. Jom. Macam aku memang peminat kopi lah. Aku hantu kopi. So daripada zaman bujang lagi aku memang addicted dengan kopi ni. So macam dekat Coffee Bean ni memang aku dah layan sejak zaman aku student lagi, 20 tahun lalu. So sampailah sekarang rasa macam rindu pula. Dah lama tak datang ke Coffee Bean ni. So rasanya dah more than 3 years kot tak sampai mana-mana cawangan Coffee Bean. Ini tiba-tiba kita nampak dekat sini yang ada Coffee Bean je, kita singgah lah minum. So aku tengah tunggu lagi. Akak kau beratur tak sampai-sampai lagi Coffee Bean-nya. Dik. What? Kenapa kau yang ni? Croissant pula. Untuk akhir Ya Allah, nak croissant pula budak-budak ni. Hantu makan ke you yang makan? Kat bank menagih saya makan. You makan? Tak payah lagi. Boleh? Croissant tak sedap. RM9. Coffee Bean mana sedap? RM9 je. Tak sedap. RM9 je tak betul. Dia sedap sini mi goreng mamak sedap. Mi goreng? Ada. Memang ada. Cuba. Ya ada ke makan? Mi goreng mamak? Abang kau kata ada. Cuba tanya. Pergi tanya. Kalau ada ambil ada order. Mi goreng mamak 3 dek. 3. Mi goreng mamak. Tak ada bang. Ada kan? Mi goreng mamak? Tak ada. Tak tanya pun. You tanya siapa dek? You tanya siapa? You tanya cleaner kan, makcik yang Jaga cashier. ada. Dia tak apa? Tak ada. Alah tak ada lah, ada. Ada. Alah tak ada mi goreng mamak lah dek. Lapar je kan? You ada lah. Lapar je ya Allah adik. Syat lah you. Cakit udang cukup dah. Oh. Ada udang. Sekarang kopi di mana? Kopi di mana sekarang? Tunggu sekejap. Dia tengah buat lah tu. Oh, dia serve lah. Oh, sini kopi dia serve guys. Kita tak perlu ambil dekat kaunter bagi nama. Nanti I buat botok lah. Dia datang. Nanti I hilangkan double chin. Itu botok pula. Tu dah sampai dah. Sampai. Oh, dia hai. Wow. Thank you so much. Okay.
Double chocolate for yes, latte for me. My favorite. Okay, thank you. Wow. Mari. Bagilah kat Mami. Kita layan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apakah agenda meeting kita pada petang ini? Ya, Tuan Setiausaha. Apakah kita punya agenda meeting kita pada hari ini? Meeting kita hari ni Masalah paip bocor itu dah selesai? sudah selesai. Masalah kita hari ni kita nak memperkenalkan dan mempromosikan kita punya syarikat ni. Syarikat? Oh, okey. Sekarang syarikat kita sudah bawa berapa juta dah satu bulan? 5 juta. Dalam investment kita adalah sebanyak 10 juta lah. 10 juta? Oh, jadi ada investor baru? Dengan hasil 10 juta tu, Kita boleh main TikTok. bukan. Kita boleh main kasino. Kau jangan, dek. Dengan Dekat je kasino kat atas tu. dengan hasil 10 jutanya, Okey. kita nak mempromosikan kita punya syarikat lagi. Kita nak promosi lagi syarikat Supaya kita. ramai lagi orang tahu. Jadi Tuan Setiausaha ada cadangan ni macam mana kita bentuk macam mana promosi yang kita nak buat? Okey, cadangannya kita Dia ada ni tuan tuan apa? Ni Tuan Setiausaha, ini Tuan Bendahari. pendakwa raya. Pendakwa raya. Okey, sila Tuan Pendakwa raya. Apa cadangan-cadangan dia? Cikgu pilih-pilih. Ha? Amboi. Tak lagi, cara nak promosikan kita. Macam mana kita nak promosi lagi kita punya syarikat kita ni? Sedap ke, dek? Kita suruh robot. ikut. Kita suruh makannya. Pondan joget-joget. Suruh pondan joget-joget. Tak boleh. Buat iklan. Buat iklan? Biasa. Kita membuat Biasa. iklan dan kita membuat promosi 50% diskaun. Oh, jadi kita bagi diskaun dekat diorang 50%. Lepas tu kita menggunakan duta yang sangat famous. Tak, sekarang ni kita nak buat promosi. Apa produk syarikat kita? Produk kita pun tak ada lagi ni. Produk kita adalah ke umrah. Masya Allah. Ke umrah. Sudah. Okey, kita minum dulu. Untuk bawa Sedap. Sedap. Untuk kita Kalau sedap sila kembalikan semula. untuk kita famouskan kita punya kita punya travel ni. Kita kena menggunakan banyak duta. Okey. Duta yang famous. Contohnya Untuk umrah ni. Okey. Contohnya? kita buat iklan lah. Aha. Lepas tu kita bagi servis layanan yang terbaik. Yelah, panggil duta tadi, cerita duta. Betul, cerita servis pula duta tadi. Tak habis lagi cerita. Duta dia siapa? Contohnya Aisyah Khalid. Aisyah Khalid. Aisyah Khalid jangan lupa follow. Cadangan tak benar. Okey, saya cadangkan ide dari TV lah. Tak, apa kata dia dicadangkan. Kita tutup je lah syarikat ni. Tak boleh. Sebab kita punya anggota kaki tangan kita semua tak mempunyai idea yang Kita dah jual tak? sangat membina. Saya sayangkan syarikat saya. Jadi rasa kita masih lagi tak boleh teruskan dengan idea-idea macam ni kan. Tak boleh. Shall we go? Shot we go, shot. Okay, let's go. Meeting dah habis dah. Yes. Odoh muka kau, dek. Nah, jom, let's go. Kita jalan-jalan pula tengok kat sana. Kita punya pembincangan meeting tadi, kita kena tutup syarikat. Jadi kita tak boleh beli coklat lah. Kita kena tangguh lah. Kita kena buat duit dulu dalam syarikat kita, baru kita boleh beli coklat. Kita boleh enjoy makan coklat puas-puas. Okay. Halo guys. Ni staff kru. Follower pun tak ramai lagi. Macam nak beli coklat? Cik, buat meeting. Bersila meeting. Kita minta lagi kat tepi. Minta dekat tepi Minta air apa? Minta yang ikat tepi punya. Ni strawberry kat tepi. Strawberry kat tepi, okey. Mangkuk. Go. Yang paling kecil sekali bang. Yang kecil sekali. Original. Original. Panggil abang tu. Original. Cik, nak order? Tu dia bang. You punya All Berry Bank. Hari Jumaat ni macam lengang sikit lah dekat sini. Macam kita orang je ada kat sini. Tu belakang tu kosong je kan. Turun naik. Kosong kan. Tak ada orang weh. Tapi yang best dia kat sini sejuk. Dek,
Macam ni you boleh ada kat bawah ni? Tadi kat atas. Okay, so kita dah pause berjalan dah, penat. Jadi sampai kat sini je kita punya video Dah kurus lah. dekat JPO. See you next vlog. Bye bye.